Alright, saya tuan-tuan, kita cerita about Jayco J7 versus CRV. Okey, kita ada beberapa spek sini. Kalau tuan boleh tengok sini, J7 ada two-wheel drive dan juga all-wheel drive. Tapi saya nak cerita Jayco J7 dan juga CRV Aspect. HRV kita dalam apa ni, nak keluar yang baru punya kan, yang facelift. Jadi saya tak boleh nak cerita sangat. Okay, kita cerita spek dia dulu tuan. Okay, spek dia, tengok sini dia 7 speed untuk J7 two-wheel drive kan. 7 speed with 194 horsepower sini, 7 liter. Okay, so yang ni saya dapat dia punya brochure lah, brochure untuk J7 two-wheel drive. Okay, kita tengok boot. Ni boot bonnet lah. Bonnet sini 424 liter dan fuel dia 51 liter. Okey, 7 liter per 100 km sini. Tuan tengok sini, yelah sengawan skeptikal lah untuk China car, tapi saya rasa macam teknologi dia agak memberansangkan jugalah, teknologi agak bagus jugalah. Sebab apa, kat sini dia punya cabin dia dengan screen display yang terlalu tinggi lah kalau compare dengan apa ni, dia 10.25 inci. Kalau compare dengan CRV tu display dia okey, cuma basic sikit lah kan. So up to you lah nak ambil yang mana. Cuma yang terbaiknya sini dia datang dengan screen 10.25 inci. Wush, terbaik boh. Spek dia pun agak tinggi sini. Ini macam-macam spek yang saya tak terbaca lah sini 540 degree camera apa bagai, compare to CRV tu 360 degree only kan. Okey, sekarang ni yang penting kita nak tengok pricing dia berapa pricing. Okey, tengok CRV-S, nampak harga di sini berapa? 159,900, almost 160k sebelum insurans. Insurans dia 4688, so rebate di sini rebate dia 8,000. Tengok sini rebate 8,000 dengan extra rebate saya bagi 4,000. Ni harga dia lah. So untuk CRV-S ni 4488, interest at 2.3, yang ni dia punya 9 tahun berapa kan? 9 tahun dia adalah 1655 kan. 4488 sini 1655. Kalau untuk CRV-S, kita compare CRV-S dengan Jayco J7 sekarang ni. Okay, so ni 4488 down payment. Down payment dia 4488 bersama dengan dia punya 9 years. 9 years dia 1655. 1655 kalau monthly payment lah. Tuan tengok CRV-S. Okey, tengok sekarang ni kita tengok pula kereta Jayco J7. Jayco J7 two wheel drive sini 138,800. 41,990 untuk insurans. Rebate kita bagi kali ni 3,000 plus 4, 3 plus 4 plus 4 mana 7,000 lah. Okay, so down payment dia dalam 7,390, monthly 1,437. Okay, 9 tahun 1,437 J7. Boleh tengok sini, boleh kecil sikit 1,437 untuk 9 tahun. 9 tahun 1,437. Sini pula 9 tahun dalam 1,655. Jadi tuan boleh buat pilihan mana yang terbaik. Setakat ni bagi saya lah, untuk Jayco J7 ni agak sellable car, agak ramai yang nak lah. Okay, boleh contact saya bio ataupun nombor handphone saya 016 ni 3333 676. Mana yang korang rasa laju sangat saya cakap ni, boleh fast forward atau rewind. Okay, itu saja. Jangan lupa follow saya, insyaAllah. Terbaik tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.